Kadang tu kita rasa kesian dengan puak-puak pembangkang ni. Betul lah apa Syarif kata. Yang mana aset terbesar kerajaan hari ini adalah pembangkang yang tidak berfungsi. Yang mana mereka gagal nak cerita apa kebaikan yang mereka buat, dalam masa yang sama sibuk duk main sentimen. Ni yang terbaru, kononnya buat sign macam ni lah. Konon nak kata DAP yang kontrol kerajaan hari ni. Kalau kita ingat dulu, desperate-nya puak-puak ni sampai pikul ubi kayu. Lepas tu dia buang macam tu je ubi kayu. Memang jenis kaki drama. Tapi dia lupa, sewaktu penamaan calon berlangsung, di hari yang sama, ada majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri Madani di Bacok, Kelantan. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tak datang saja-saja tau. Bahkan dia datang bawa satu berita gembira. Dan antara contohnya adalah dana sebanyak 4 juta ringgit diberikan untuk pembinaan Masjid Baharu di Pasir Mas. Mana ahli parlimen Pasir Mas? Kalau nak harap dekat ahli parlimen Pasir Mas, lambat lagi. Dan tengok sekitar majlis itu berlangsung, sambutan daripada rakyat Kelantan itu sangat-sangatlah baik. Bermakna apa? Bermakna rakyat Kelantan ini sangatlah senang dan menghormati pemimpin negara nombor 1 ini. Makna kata inisiatif yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan buat majlis hari raya dekat negeri-negeri ini sebagai satu inisiatif yang baik. Yang mana rakyat dapat rasai mereka ini dihargai. Dan sebagai pembayar cukai, mereka juga boleh lihat cukai yang mereka bayar itu dimanfaatkan oleh kerajaan untuk bagi makan dekat rakyat. Ni kehebatan kerajaan hari ni. Sebab itulah kerajaan hari ni tak perlu nak main sentimen macam pembangkang. Diorang main sentimen sebab diorang nak cerita apa yang diorang buat dulu pun tak mampu. Sebab mungkin tak ada perkara baik kot. Ni korang tengok ni. Kan? Kita di belah PHBN angkat sepanduk tunjuk gambar calon. Tapi diorang tengok buat apa? Buat spanduk emoji. Apa benda ni? Yang lebih tak tahannya lagi, bawa spanduk ni patut takbir. Apa benda ni, Mat? Ni, lihat hubungan baik yang terbina di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Menteri Besar Kelantan. Yang mana hubungan yang dicipta ini tidak lain tidak bukan demi memastikan segala inisiatif peruntukan itu sampai kepada rakyat Kelantan. Ni pemimpin hebat. Aku secara peribadi, kalau benda tu baik, aku akan kata baik walaupun daripada parti lawan. Tapi kalau benda tu tak baik, kita akan kritik habis-habisan. Dan memang betul, cuba korang bayangkan. Apa benda ni? Apa yang cuba diorang sampaikan? Adakah ini nak menunjukkan yang mereka tu hebat? Aku pun tak faham apa logik mereka ni buat macam ni. Dan kalau dia nak katalah kerajaan hari ni dikawal oleh DAP, kita dapat lihat untuk negeri Kelantan sendiri, renovasi Pasar Siti Khadijah, Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi peruntukan, tak silap aku 5 juta ringgit. Dan tak ada pun DAP halang. Bahkan ketika Menteri KPKP datang ke Kelantan, daripada 100 juta lebih peruntukan, 2 juta ringgit kalau tak silap aku diperuntukkan untuk tambah peruntukan sebelum ini. Renovate Pasar Siti Khadijah, YB nak komen tambah lagi 2 juta. Begitu juga dengan projek airport, International Airport. Yang mana ketika Anthony Loke datang ke Kelantan, bertemu dengan Menteri Besar Kelantan, Anthony Loke telah pun mengambil keputusan projek nak naik taraf airport Kelantan jadi airport international itu akan dibuat dengan cara fast track. Dan segala usaha ini tidak dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional dulu. Lepas tu hari ni korang nak sembang buat sign macam ni. Apa benda ni? Tapi memang betul korang kena diam. Sebab kalau korang berbunyi, makin banyak yang kantoi. Sebagai contoh isu Kampung Sungai Baru. Sebab nak tunjuk jago lah tiba-tiba kantoi. Menteri zaman Perikatan Nasional dulu memang terlibat dan backup pemaju. Jadi betul lah korang kena diam. Tapi itulah kesian. Kita kesian sebenarnya. Tapi diorang sendiri tak kesian dekat diri mereka. Kita nak buat apa kan? Kita nak buat macam mana? Dan tak apa, akhirnya rakyat akan menilai. Terutamanya rakyat di Air Kuning. Mereka akan menilai tingkah laku daripada Perikatan Nasional. Dan insya-Allah rakyat di Dun Air Kuning akan menolak mereka. Assalamualaikum.